Musim hujan ialah waktu kebun paling mudah merosot. Air berlebihan, tanah menjadi padat dan kulat tanah membiak dengan sangat cepat. Ada tahun hujan berpanjangan, pokok di kebun saya mula menguning, pucuk tumbuh perlahan dan selepas tuaian pokok terus kelihatan lemah. Masalahnya bukan kerana paja kurang, tetapi akar diserang kulat dari bawah ke atas. Sejak saya rawat tanah menggunakan Trichoderma Picoderma tablet dari Anki, keadaan ini berkurang dengan getara. Mikroorganisma Trichoderma di dalamnya membantu menghalang kulat penyebab reput akar, reput pangkal dan reput leher akar, serta memulihkan tanah supaya akar menjadi lebih sihat. Bentuk tablet mudah digunakan. Satu sudi untuk setiap pangkal. Laraskan mengikut umur pokok. Dan pastikan jarak sekurang-kurangnya 7 hari daripada racun kimia. Menjaga sistem akar sepanjang musim hujan bermakna menjaga keseluruhan kebun. Produk saya letakkan di troli. Petani boleh tekan untuk lihat ya.